Student Master PhD, sebelum tamat pengajian, pastikan awak adalah good presenter. Awak nak tahu ke macam mana nak jadi seorang good presenter ni? Dalam video ni, saya akan tunjukkan 4 contoh pembentang. Seconds the art stations to the reactor according. Tak ada eye contact, baca teks pula tu. Dan sebenarnya, saya kurang faham apa yang dia cakap. Awak rasa macam mana? But in this study, we take a new approach. We cultivate algae using methane. Yang ni pun sama, tak ada eye contact. Tapi suara jelas dan kita boleh faham. Dan lagi satu, kalau awak tengok rupa dia macam opal kan? It's a process to trap carbon and convert it. Yang ini bagus, ada eye contact, boleh interaksi dengan penonton. Tetapi dia ada pula kat situ Japan, they are using incinerator. Is it true, Sensei? You are using incinerator. But since we have a huge land, so we have a lot of land that we can use the most economical Wow, yang ni bagus. Nampak spontan je, tak ada pun hafal teks. Dan awak nampak tak, dia ada interaksi dengan penonton. Untuk jadi pembentang yang terbaik, satu tips saja, kena buat latihan secara konsisten. Rakamlah diri sendiri semasa buat latihan tu. So kat situ awak boleh tengoklah rakaman awak dan tengoklah apa kelemahan dan kita boleh tambah baik. Bagi yang content creator tu, tentu fahamkan bila kita rakam diri sendiri ni. Lagi banyak kita buat konten, lagi baguslah kita punya skill komunikasi. Tapi ada beza antara kita bercakap dengan depan orang dengan kita cakap dengan depan kamera. Depan orang mungkin kita akan rasa gugup sikit lah bila kita tengok apa reaksi orang tu. Banding kamera kita tengok diri sendiri je kan. Bagi pelajar barista sama ada master atau PhD, semua penilaian adalah dalam bentuk pembentangan. Sama ada pembentangan proposal, progress, pre-viva dan viva. Jika skill pembentangan awak yang terbaik, confirm awak akan dapat markah yang terbaik.